Jangan tunggu lama-lama. Aku nyanyi. Ni saya pun rasa nak buat korban. Nanti seminggu sebelum saya kontak Pak Jamal. Inilah geng-geng Gen Z ni. Suka mana last minute. Kita kalau nak buat korban ni, Pah, kalau boleh habis je korban tahun ni, terus dah niat dah untuk korban tahun depan. Ini cerita kolal. Bila kau tumpah last minute, kau akan dapat tenakan lebihan. Lebihan daripada orang. Yang best-best, yang handsome-handsome, yang putih-putih, yang gah dan sebagainya, orang dah pilih dah. Itu pertama. Yang kedua, bila last minute ni, Pah, kalau lembu ada, lembu tak ada, kau nak tak sembelih pasal. apa? Kau nak sembelih apa? Cicak kan? Ataupun kau nak pergi beli kat orang lain, insya-Allah boleh. Tapi kalau kat kolam ni, kalau last minute nak beli, takut lembu tu tak ada. Yang ketiga, Pah, tadi tak Pah kata nak mari tengok dan sebagainya. Kalau Pah lambik, slot sembelihan untuk raya pertama, Pah, Mestilah dah habis. habis. Habis dah kan? Halas. Alhamdulillah. So untuk slot sembelihan pada raya pertama dah habis. Raya kedua pun dah orang dah start masuk slot. So kalau Pah nak buat tempahan korban tu, jangan tunggu lama-lama. Dan yang ketiga, dia lebih afdal. Kita plan awal, pahala percuma yang Allah bagi. Bila kita planning lebih awal, kita buat ibadah korban yang terbaik untuk diri kita, untuk family kita. Untuk yang nak daftar, kita masih ada slot yang berbaki. So cepat-cepat daftar sebelum kita terus sold untuk full raya haji nanti, okey?